Sebuah kedai makan yang sebelum ini lengang kembali meriah selepas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyung, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim hadir secara mengejut untuk memberi sokongan moral kepada peniaga restoran berkenaan pada Jumaat lalu. Kehadiran Adun Duyung itu sekitar jam 12.30 hari di restoran Singgah Sini 2, Taman Panglima, nyata menceriakan suasana premis yang sebelum ini sering sunyi. Pemilik restoran Syaza Nazirah Nizar, 40 tahun, tidak dapat menahan sebab menerima kunjungan tersebut, menyifatkannya sebagai suntikan semangat selepas setahun bergelut mengekalkan perniagaan. Namun begitu, dia setiap hari menyediakan 30 hingga 40 jenis lauk tanpa jemu, termasuk menu wajib seperti gulai keting dan asam pedas, selain variasi menu bagi memastikan pelanggan tidak bosan. Memang struggle sebab bahan mentah semua mahal, macam sayur semua dah naik harga. Nak kata kita jual mahal pun tak ada, kita memang ambil apa yang customer ambil je lah kalau kita kira kan. Tapi itulah sebab kita fikir lah, sebab banyak benda yang naik. Kita memang setiap bulan tu bertahan. Kadang-kadang memang tak tahan juga kan. Tapi kita cubalah, sebab macam mana mak saya pun 100%, kita kena kuat lah, kena kuat. Cabaran yang dihadapi oleh para peniaga hari ini bukan saja di sini dan di mana-mana saja. Sekarang ni keadaan trend orang kehadiran ke kedai ni berbeza sebab dah ada pilihan untuk bungkus, pilihan untuk sahabat-sahabat menghantar, dan trend untuk makan di kedai dah jadi kurang. Jadi saya harap peniaga-peniaga jangan patahkan semangat, cuma mungkin kena berusaha daripada cara yang berbeza. Kita boleh pertimbangkan daripada promosi-promosi yang lain dan juga lauk-lauk signature. Macam tadi lah kat sini saya baru belajar makan apa gulai keting kat sini kan. Setakat ini saya rasa kat sini je saya baru jumpa. Ataupun memang ada saya tak pandang selama ni ya. Jadi daripada tu mungkin juga beberapa lain yang kita boleh bantu daripada pihak kerajaan bagaimana untuk memposisikan kedai-kedai ini semua lah sebagai satu lokasi signature.